Mos, mos. Oh, ready, ready. Baiklah, maksudnya ready, belajar dah terus. Belajar perempuan dengan sebaliknya. Awak naik ke atas. Dah, okey. Peserta, peserta. Peserta lelaki kita akan buka kan? Terang lah. Dia ada kereta. Ada kereta di kota lah. Okey, flag off untuk apa nama? Tim KB Skill ke Sibu dan Betong pada pagi ni. Okey, inilah kita daripada KB Matang. Okey, saya serah kepada Cikgu Jem. Okey, hari ini ialah flag off untuk semua peserta yang mewakili KB Matang ke pertandingan KB Skill Zon Sarawak, iaitu di tuan rumahnya KB Sibu, KB Betong dan KB Matang sendiri. Kita di sini pun ada untuk program CNC. Okey, so sekejap lagi kita akan mulakan flag off lah, sesi bergambar dulu. Okey, dipersilakan Tuan Pengarah untuk sesi bergambar. Bagi ucapan dulu. Oh, okay. Ucapan flag off. Gitu je kan? Saya ada boleh sangkut tu boleh nak? Sangkut boleh kan? Bendera saya ada. Okey, kata lo. Biar lo berniaga, biar lo gambar formal lo. Mikrofonnya. Saya membayangkan Farhan terima 3,000 tu. Saya membayangkan di Taiwan first runner up. Itu permulaan saya punya bicara pagi ni. Boleh bagi kejayaan begitu tak zon Sarawak kali ni? Jangan buat mada boleh je. Top first. Okay dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hormati TPA, TPC, KJK, kemudian penyelaras kita punya skills Puan Ratna dan semua pengurus, jurulatih dan juga para peserta KB Skill Zon Sarawak 2026. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera, salam memperkasakan Tibet, kecemerlangan KB Matang, KB Matang di hati, salam segala sejalai, salam Malaysia Madani. Apa hashtag anak-anak? 1, 2, 3. Tak ada suara tak kuat. 1 lagi. 1, 2, 3. Hadap dulu baru ilmu. We love KB Matang. KB Matang di hati. Terima kasih. Walaupun KB Matang dan Antap, tapi si Antap mas saya. Mos, walaupun ada KB Matang nang Antap, tapi masa sukup ni si Antap. Jadi alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada semua jurulatih khususnya dan juga anak-anak yang mewakili KB ni. Daripada sebahagian keseluruhannya itu cuba membuat yang terbaik. Sebab dilihat daripada segi latihan dan ada beberapa peserta yang betul-betul full swing cuti ni mengikuti latihan baik di dalam KV ke ataupun
berlaku di luar KV. Jadi syabas, inisiatif ini amat membanggakan. Dan juga syabas tahniah pada semua jurulatih. Sudah pastilah latihan telah tuan-tuan perempuan cuba lakukan yang terbaik. Cuba lakukan yang terbaik. Sememangnya kita cuba cari wakil yang terbaik. Tapi ada keadaannya di program tertentu, kita terpaksa menerima seadanya wakil yang telah tuan-tuan perempuan kenal pasti sendiri. Sebab dari segi mencari menentukan wakil KB skill ni, tuan-tuan perempuan yang bidang berkenan yang amat mahir lah. Amat mahir siapa yang selayaknya mewakili KB Zon Sarawak. Okay. Yang akan berlaku di 3 lokasi pertandingan ni. Satu di tempat kita sendiri. Satu bidang kan, CNC Milling yang berlaku minggu ni juga. Dua lagi tempat di Betong dan juga di Sibu. Yang di Betong paling banyak lah penlibatan kita. Yang di Sibu tak banyak sangat. Jadi apapun, mendoakan yang terbaik untuk kontijen kali ini. Harapan kita memang cukup besar. Cuma satu je kita tak hantar wakil sebab tak dipertandingkan. Asalnya juga kata decorating and painting tak bertanding. Jadi Betong nak lawan juga. Kata lawan tetap lawan lah. Lawan tetap lawan. Kita mengharapkan masih mengekalkan untuk kata kategori itu masih kita pegang. Sebab semua kemudahan kita dah ada. Dan kita ada rasanya Encik Walter pun dah memanggil yang jurulatih luar tu kan untuk bantu, ada tak? Tahun ni tak ada. Tak panggil dia. Kepakaran dah ada lah. Apapun inisiatif last year tu masih guna pakai pada tahun ni. Jadi tuan-tuan, perempuan dan serta anak-anak pelajar. Jadi dalam perjalanan ini, pergi dan balik, anak-anak akan ada pengurus dan jurulatih. Pengurus tak ada kan, jurulatih je kan. Jurulatih akan bersama anak-anak. Jadi ikut apa-apa saja arahan, dan kalau ada arahan yang melibatkan umum, sudah pastinya akan datang daripada penyalaras yang mewakili TPSA yang ke pertandingan itulah. Kalau TPSA tak bersama di peringkat awal kan, tak bersama pun. Yang ada Puan Ana je kan, akan bersama. Jadi dari situ rujuk. Kalau ada umuman daripada kami, akan selalu dengan Puan Ana. Dia akan menyampaikan. Yang keduanya, kita anak-anak ingat, kita ada tempat kita tompang kolej kediaman orang lain. Ada kadang kita sewa luar. Jadi apa-apa bila menumpang ni, faktoran di KV tersebut, kita kena akur sepenuhnya. Walaupun kita kata orang, walaupun itu tempat mereka, faktoran yang mereka sedia ada tu kita kena akur. Jadi dan juga sepanjang pertandingan. Jadi kena bawa semangat, jangan kalah bulu lah. Jangan kalah bulu, jangan tengok tim ini tak tahu wakil KV. Jangan kita tengok dia punya tak tahu wakil KV. Walaupun Encik Azri dah nampak muka Jessica Moore tu dah nampak. Ini sudah menakutkan ini. Contoh kan, Hatun KV ni tengok ini apa, KV matang punya auto ni memang boleh, tapi dia tengok jadi Encik Pul pula jangan pula kata overconfident. Contoh gitulah, maksud saya gitu. Jadi apa pun persaingan tetap diberi. Jadi anak-anak masih ada mungkin ada peluang lagi menerima nasihat sentuhan terakhir daripada jurulatih masing-masing. Jadi semasa dalam pertandingan jurulatih tak boleh bantu dah. Jadi serah penuh pada anak-anak segala ilmu yang telah dirasa tak ada benda disimpan. Cuma keadaan ketika pertandingan jangan gabrah. Kali ini kalau tahun lepas kita 4 kategori saja kita wakil zon kan. Tahun ni kalau kita tak menambah jadi 5, jadi 6, jadi 7, jadi 8, kurang-kurangnya mengekalkan 4 kategori tu. Mengekalkan 4 ada wakil daripada KV matang. Lebih banyak, alhamdulillah kalau ke semua kita hantar tim ni mewakili zon Sarawak, lagi baik. Jadi itu kata-kata semangat, dan semoga selamat perjalanan pergi dan balik ke destinasi. Apapun anak diingatkan bila anak kembali, segala tugasan hakiki anak-anak tu, iaitu terutamanya PB, itu masih tak ada pengecualian. Tetap terikat dengan tanggungjawab utama mempastikan result tu memang perkara fokus dan target utama anak-anak lah.
Yang ni adalah kesampingan dia dan tidak menghalang penyertaan anak ke peringkat yang lebih tinggi. Jadikanlah pencapaian di Taiwan kan. Pencapaian kawan kita di kebangsaan, tingkat negara, walaupun terbahasa berkikis kan. Macam-macam minta sumbangan sana, sumbangan sini. Dapat juga hantar wakil. Walaupun sekarang ni untuk mana-mana anak yang dia tengah memikir macam nak membayar hutang ke Taiwan tu dulu. Itu satu hal lagi. Belum cerita yang ke kata Warsa Malaysia Belia yang 2 orang lagi tu. Mau ditengok juga semua benda mau tengok. Jadi apa pun kita mengharapkan ada hasil yang terbaik kepulangan anak-anak daripada pertandingan KV Skill Zon Sarawak tahun 2026 ni. Siapa baca doa Mas? Tak dipanggil kah? Jadi sebelum kita melepaskan apa-apa ini, jadi insya-Allah kita sama mendoakan jadi lafaz yang mulia insya-Allah anak-anak kontijen KV Skill Zon Sarawak bagi KV Matang kata dilepaskan dengan rasminya untuk ke pertandingan ini. Insya-Allah Jadi minta satu orang baca doa dulu sebelum kita bergambar. Okey. Okey, bagi cara. Alright, go. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الشافع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله hidupkan kami dengan iman matilah kami dalam iman setelah masuklah kami ke dalam syurga bersama orang beriman ya Allah akhir umur kami dengan usaha baik dan jangan kau akhir umur kami dengan usaha tidak baik ya Tuhan kami jangan kau pesongkan iman kami selaku kurniakan kami petunjuk anugerah kami rahmat di sisimu kan sungguh kau maha pengampun. Ya Allah ya Fatawi Alim, jadikanlah kami anak salih dan salih, majuk mata kepada bapa, mudah sakinah ketika dukanya. Ya Allah kami, kau mudahkan segala urusan kami, berkatilah ilmu kami dan kurniakan ilmu yang bermanfaat, urusan agamamu ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah perjalanan kami, kau berikanlah kami kesehatan yang baik dan kau mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Law and order ni apa? Skill nang hantar. Okey. Betul. Dia dapat support bah. Kita nak guru support beda. Okey. Nang hantar. Tangan dek. Duk. Macam tu. Okey, ready dah. Kan cakap mau. Cuba awak. Ke depan. 1 2 3. Bomba skill nang hantar. Oh, tak semangat lah bunyi. Kurang semangat lah. 1 2 3. Bomba skill nang hantar. Main ni lelang lagi. Mantap. Dah, kau boleh baca ya. Bila masa nak mengarah haji? Okey, salam duk yang lelaki salam. Yang perempuan salam. Yang perempuan Ana. Yang perempuan salam dengan semua pengusaha. Salam dengan semua ni pengusaha. Ada lelaki yang salam dengan penjara perempuan. Minta restu perjalanan ni. Cepat yang lelaki cepat. Yang lelaki jangan bang. Yang lelaki sini. Salam perjalanan dan satu lagi sembahyang jaga. Salat jaga. Semangat kosong. Bidang. Kosong. Boleh. Tolong angkat bangku.